Siasatan aktiviti fonten kelas semasa kurikulum di SK Kangkar Pulai 2 kini terbongkar. Satu sebuan telah dijalankan di salah sebuah bilik khas setelah menerima laporan aktiviti yang mencurigakan. Saksikan perincian bermakna bersama saya, Ranger Siasat, wartawan edisi Siasat 222. Mana nak pergi? Saya tak buat apa. Saya suruh buku je. Buku-buku ni awak dah baca belum? Mestilah dah, kan saya pengawal pusat sumber. Awak tu buat apa? Lah, saya tengah susun buku ni. Bersiapah sangat. Sekarang ni apa yang berlaku kat sini? Kami susun buku, sapu sampah, label buku, semak data penginjam buku. Kami buat kerja kami lah. Jadi kat sini banyaklah buku baru-baru kat sini. Betul. Awak buat apa kat sini? Di sinilah kaunter pinjaman dan pemulangan buku. Oh, sekarang saya boleh pinjam buku? Mana bukunya? Pukul berapa boleh pinjam buku? Hanya waktu rehat sahaja. Mengulas lanjut, ramai yang sering datang berkunjung ke lokasi ini pada waktu rehat kerana ketagihan mengisi maklumat nilam dalam sistem air. Antara barang yang ditemui ialah 3 buah PC untuk pengisian buku dalam air, majalah-majalah, smartboard, buku-buku cerita di pelbagai rak, ruang pameran mengikut tema bulanan serta buku-buku yang masih dalam proses. Awak lagi, kenapa awak selalu datang sini? Saya memang selalu datang sini. Library cantik. Ini memang tempat spot lepak saya kalau saya tak bawa duit belanja. Pengawas PSS kat sini pun cantik. Terima kasih kerana bersama kami hingga ke akhir rancangan. Jangan lupa datang ke sini untuk membaca, meminjam dan mengisi ain. Dengan itu, fail edisi Siasat 222 ditutup sekarang. Jumpa lagi di fail siasatan yang lain. Saya, Ranger Siasat, wartawan kecoh anda. Kami siasat, anda menilai.